teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kak Evi yang setting cerita. Oke. Indoriek TV. Jadi kita sudah memasuki bulan suci Suci Ramadan Ramadan. ya. Selamat Menunaikan menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua ya. Dan nanti kalau ada apa iklan-iklan Ramadan Raya masih lama. Ramadan nanti insya Allah kita reaction ya guys. Nanti aku cari-cari dulu deh kalau ada ya. Tapi hari ini kita bakal lihat JKK lagi, ini tanggung ya. Ini episode terakhir dari musim ke-1-nya. JKK judulnya Mad Pit. Mad Pit ini Mad Pit mungkin. Ya, langsung aja kita lihat ya guys ya. Yuk. Indoriek. Oke. Mad Pit. Apa yang Pak Din tu belek tu? Ya, aku ni mencari ni fashion baju. Ni kau boleh kau tempahkan aku baju yang nampak segak, tampan, bergaya. Din, kalau Pak Din nak nampak tampan bergaya, Pak Din tak boleh tempah baju. Bahawa Pak Din tempah muka. tampar laju-laju garang, masuklah baju. Aku ingat gini lah, cuba kau tempahkan aku baju Melayu yang nampak kurus. Yang nampak aku kurus, bukan baju tu kurus, nampak aku ni kurus. Pakai langsir, Pak Din bak salut langsir tu. Langsir pakai Assalamualaikum. Ada orang rupanya ingatkan tak ada tadi, tak nampak pula. Oh tak nampak. Nak ke mana tu? Panah-panah ni berjalan. Nak ke mana? Tak suruh masuk lah tu kan, nak suruh berteduh kan? Tak suruh tidur Oh pun. tak suruh Sebab Melayu. tadi terasa saya duduk kat dalam. Ha. Terasa bergoyang rupanya awak nak lalu. Ya Allah. Terima kasihlah Wak Din. Saya dah lambat ni nak pergi uji bakat. Dan sekarang nak jadi model, lajak-lajak katanya. Okey lah Wak Din, nanti kita jumpa ya. Okey, bye. Ya. Biasalah. Janda. Dia tanya saya tak janda. jawab 10 patah. Kalau 2 patah dia jawab tadi, sempat pagi besok aku duduk jawab. Mulut tanya. Tapi Pak Din ni lenjar dia. Nampak je orang tino. Ketua kampung ni kenalah buat ramah sikit, tegur orang apa semua. Kita ni hidup berjiran, jangan nanti jiran tak kenal jiran. Baju hipster Baju hipster jap saya pilih jap design. Assalamualaikum. Kasim. Sim? Pak Din. Aku baju lah. Ya, aku baju. Balik. Kenapa Ha? dia? Balik. Sakau. Siapa yang balik? Kau ke aku? Saya balik. Kau balik. Siapa ni Pak Din? Sia-sia hari mabuk. Kau ni mulut elok. Iya, dia kayak gitu tuh. Inilah Kak Sim. Kayak orang Kasim ni penagih kalau kau nak dadah. tahu, dialah orang pertama sekali pakai kereta sport 2 pintu dalam kampung kita ni. Tapi dah lama aku tak nampak ni dia timbul balik. Dulu elok dia berjalan, sekarang ni pelik. Ini mesti gejala benda tak molek tu. Masih di Kukulah sini baju aku. aku. Assalamualaikum. Bang Odi. Pak Odi. Waalaikumsalam. Tak. matanya juga mata orang Apa mabuk. kenalnya hang ni? Ha? Nampak macam lembik ni. Ha, nak balik. Odi nak makan, Bang Odi makan. Bagi saya nasi goreng ayam. Ha? Ayam nak bagian paha sebelah kanan Bang Odi. Terus lagi bagi kopi op kau. Ha? Boleh Bang Odi? Okey. Kopi op kau jangan pekat sangat. Jangan buka dia. Boleh dia bagi 2-3 macam tu. Ha, boleh. Sat, tunggu tak? Kau ambil Apa order. khabar kau sekarang? Lama dah ku menunggu. Siap. Kasim. Lama dah aku tunggu. Kebetulan langkah kanan. Kasim. Dah biasalah Kasim. Dah lalang kau pun ada sini, aku pun ada sini.
Aku rasa tak salah kalau kau belanja aku minum. Itu memang niat aku datang sini pun. Order. Betul. Order. Pak Kodi. Kopi O panas satu. Apa tu? Kopi O panas satu. Kopi O panas. Satu gula? Gula kurangkan gula dalam minuman. Lebihkan manis dalam senyuman. Okey. Makan tak apalah. Aku janggal lah kalau orang belanja minum siap makan. Aku benda tu macam asing tau dalam hidup aku. Sial lah kau, Cok. Tapi boleh ke? Boleh makan je lah. Pak Kodi, mi goreng satu. Mi goreng. Habis tu bayar sendiri dia. Siap-siap senang sikit kerja ni. Satu-satunya apa? Aku banyak kerja. Belakang ramai orang nak tunggu tu. Janganlah buat macam orang tua. Sim, boleh pinjam telefon tak Kasim? Aku punya telefon bukan ni apa, nombor 6 tu rosak. Nombor yang aku nak telefon tu ada nombor 6. Pakai, Cok. Sumpah Untuk kau, Cok. Janji, sumpah setia. Janji sumpah setia abadi, Cok. Okey, terima kasih Kasim. Lama dia keluar lah. Aduh, dia slide kan? Apa? Dia keluar ni. Slide keluar. Aduh. Macam mana boleh terkeluar ilmu kau ni? Okey. Assalamualaikum. Okey ni aku nak minta tolong kau lah. Bu, pinjam kereta boleh tak? Pinjam kereta, aku ada meeting lah dengan klien. Boleh tak? Tapi janji tau. Semuanya kalau kau bagi minjem dia. pastikan Makan, minyak isi minta tau. dimakan. Kau bukan tak tahu aku mana lebih isi minyak. Okey, terima kasih. Sayang kau, Bu. Bu, sayang kau, Bu. Wah. Okey, bye-bye, Bu. Nanti aku ambil lagi. Assalamualaikum. Sayang kredit aku. Kasim, aku nak ucapkan tahniah lah Kasim kat kau. Aku dengar bini kau ngandung itulah. Ni cerita pasal ngandung ni. Budak bila dah keluar, kita tak tahu dia punya situasi keadaan dia, bagaimana kesihatan dia. Takut-takut demam kuning ke, demam biru ke, demam hijau ke, mak kau hijau. Mak kau hijau. Sekejap Ya. Goreng kau. Goreng kau tu. Okey. Jadi, apa kata kau ambil insurans dengan aku? Jap. Hello, Mat. Apa ni, Mat? Lambat sangat, Mat. Aku tunggu kau lama ni, Mat. Mat. Barang okey tak? Terbalik itu. Okey, Cun. Tapi apa-apa aku tak terlibat. Itu je. Okey. Aku jumpa sekarang. Okey. Tunggu je tau. Pak Kodi. Nanti saya ambil makanan Pak Kodi. Nanti ambil. Nak cepat. Ayah kuat lah. Hang di mana ni? Aduh, nak tunggu dia ambil sejuk ni. Pak Kodi, air saya tak sampai lagi. Boleh ayah. Aku simpan dulu. Ni, kalau dia mai balik, confirm dia bayar. Kalau hang belum tentu bayar tau. Pak Kodi, takkan nak kerana RM1 kita nak putuskan silaturahim kita. Apa benda ni Pak Kodi? Dah berumur macam ni, takkanlah RM1 saya tak mampu nak bayar. Ada duit lah, bukan tak ada. Tengok, selalu minum kat sini pun tak tahu harga berapa. Sengit-sengit tau, kopi aku. Janganlah Pak Kodi. Tak payah cacing sangat. Tak payah cacing, buka, tak payah. Saya balik dengan Pak Kodi. Dah. Rumah saya mana? Kita. Mak marah, dengking. Tak ada lah orang pernah buat harga senyap-senyap, kata RM1. Saya tak minum, marah lagi. Sedih sangat. Oh, ini isterinya kan. Apa salah Combi? Kenapa abang kasi Combi macam ni lah. macam tu? Sabarlah Combi. Orang lelaki memang macam ni. Masa bercinta dia ada. Masa dah macam ni, hilang ke mana? Sebablah akak tak nak kahwin. Sebab takut jadi macam ni lah. Iya ke tak nak kahwin? Ke tak ada orang nak? Antara minta sampai RM30,000,
Manalah ada orang kampung duit tak nak bayar. Kau ni, kau mana tahu? Aku ni dulu ratu kebaya, kau tahu tak? Itu sebablah orang tergila-gilakan kat aku ni. Aku je yang tak nak. Tapi kenapa Mila tak tahu? Kau ni, mana kau lahir lagi masa tu? Dah. Apa korang ni? Combi datang sini, Combi nak mengadu nasib Combi ni. Tapi kalau korang macam ni macam mana? Sedih Combi tahu tak? Dulu Combi masa belum mengandung, okey dia semua. Sekarang dah mengandung, semua dah tak okey dah. Buruk sangat ke Combi sekarang ni? Buruk sangat. Tak buruk. Tapi jangan fikir benda tak elok. Sebab Kasim tu, dia selalunya dia tak ada. Mila, apa kau ni? Paksa orang beli barang sampai nangis. Kawan tu apa ni kau buat ni? Orang tak nak beli dah, jangan paksa-paksa. Mana ada. Mila tak ada jual apa-apa pun. Lagi satu Mila, kalau orang tak nak beli, Mila tak paksa tau. Rezeki yang halal datang daripada duit yang halal. Tak main lah. Mila bukan macam ucup, kedekut. Yelah. Habis tu kenapa tu? Dah jawab kau ni, aduh kan. Takkanlah Milah tu macam tu. Di dalam kampung ni tidak ada wanita yang sehebat dan semurni Milah ni. Ni kau dah kenapa? Kau dah kenapa? Nak beranak? Tak tahu Abang Kasim tu. Semenjak Combi mengandung, dia dah lain. Lah, masalah rumah tangga tak payahlah bawa sampai kemari. Kan kenapa? Apa ni? Settlelah laki bini punya urusan. Kalau bawa masuk sini dia macam tak syok tau. Rumah tangga. Mesyuarat. Begitu. Kadang-kadang Pak Din pun terasa lain macam maklumlah Pak Din dah lama tak berumah tangga. Macam inilah. Kalau kau macam sedih, berduka cita kan, bermuram durja kata orang tu kan. Saya insurans ada boleh cover untuk perasaan. Insurans boleh cover. Dia ada satu lagi insurans ni, tak apa Pak Din tolong gitu. Insurans kesengsaraan nama dia. Kesengsaraan. Ini yang sakit siapa? Yang mencebik lebih dia ni nampaknya ni. Abah. Saya ingat pergi kerja. Dah. Ni ucok ni main lah. Combi ni tengah sedih. Kasim hilang, tak balik-balik. Nak jual insurans buat apa? Cakap orang ni pun sama. Itulah cakap kalau keluar si Kasim tu bekalkan GPS. Semoga tak sesat. Tak sekarang masalah saya kan, macam mana saya nak mengadu dengan laki saya tu, Abang Kasim tu. Sebab dia selalu tak dekat rumah. Bila dia balik rumah, saya tak nampak batang hidung dia. Bila dia balik rumah, dia tak nampak batang hidung saya. Macam tu faham? Allah. Alah. Apa hal? Nanti ni. Sampai goyang gitu. Kau jangan pening kepala. Apa hal? Barik saya hilang Pak Din. Barik saya hilang. Nanti. Barang kau sibuk sini buat apa? Barang kau. Barang apa? Gunting saya hilang. Gunting apa pula ni? Gunting. Cara dia panik ingatkan gobek yang hilang. Itu gunting kesayangan saya. Ini mesti Mak Pik tu punya kerja Pak Din. Mak Pik tu. Sabar. Bijan, kau berdiri betul boleh tak? Berdiri tegak sini. Gunting je pun. Yang kau sebutkan pasal apa tu baru gunting tu. Lang kabut macam kerja kat hantu kau masuk. Kalau kedai kau hilang, aku tak tahulah nak cakap. Hei, Adik, ini mesti kerja Mak Pik tu, Mak Adik. Mak Pik ni, asal ada barang, semua jadi duit. Bijan, aku berapa lama jadi ketua kampung dalam kampung ni. Tak pernah aku dengar dan tak pernah aku jumpa dalam kampung ni ada orang isap pit. Yang ada buat batuk. Aku bila batuk, buat batuk. Tapi minta kat hospital. Pak D tahu tak perasaan saya ni lagu mana? Gunting tu sangat bermakna untuk hidup saya, Pak D. Gunting tu saya foto segala kain tak pernah sengit sekali pun. Siapa yang kesangkut sekali? Mak Pi yang jalan gitu tu, Mak Pi tu. Nama ke apa? Gunting je pun, Bijan. Biliklah tinggal aku. Maknanya kau nuduh Kasim? Kasim! Bijan. Aku bukanlah nak kata apa, tapi kalau Kasim tu walaupun mukanya macam tu, tergagu-gagu semalam aku tegur buat tak tahu itu, tapi aku tak sangka dia yang buat kerja ni. Pak Din, percayalah kecek saya. Masa dia lalu depan kedai saya itu, rasa dia ada jeling ke dalam. Bila ada jeling ke dalam, dia intai gunting saya, Pak Din. Untuk apa juga dia ada gunting? Kedai saya, Pak Din. Gunting kau punya pasal, meja aku pula utuh kan? Alah.
Push. Combi ni tengah hilang Kasim. Yang korang ni duk kutuk-kutuk Kasim ni kenapa? Kasim. Aduh, ni. Dah Combi janganlah risau. Kasim tu baik. Orang ni dia mesti dia ada alasan dia tersendiri kenapa dia tak balik. Yelah, sebab dia baik tu lah. Sebab tu aku kahwin dengan dia dulu tau. Sekarang dah tak baik dah. Sekarang aku cakap dia telefon pun tak angkat. Telefon pun tak angkat, Pak Din. Telefon pun tak angkat tau. Combi. Jangan dengar cakap Mijan ke Pak Din ke apa. Dia orang tu tak kenal tau Kasim. Kita dua je yang kenal Kasim. Mila. Dia pun tak sangat Kasim ni bakpo Mila. Bakpo cuma cerita kat aku bakpo pun nak cover sangat Kasim ni. Yelah. Aku tahulah sebab dulu aku keluar dengan Kasim. Dia si Jem ni. Malah jadi backsound dia. Kau ni kenapa, Mila? Kenapa kau nak rahsiakan semua ni pada aku? Oh, Combi, janganlah jadi macam budak-budak. Mila kan memang baik dengan Abang Kasim tu. Dah macam adik beradik dah. Shut up! Masalahnya sekarang ni kenapa kau nak backup dia? Yelah, sebab Mila tahu memang Abang Kasim tu orangnya baik. Hati dia baik. Kalau dia buat macam tu mesti ada sebab kenapa. Kena apa yang kau tahu? Aku lebih tahu tau sebab aku dah sembang dengan dia tau. Kalau marah pun jangan pakai benda tu balik. Apa? Cepat Abang Kasim. Kasim. Ni dah ada dah Kasim. Alah Kasim. Apa gaduh-gaduh kat sini ni? Bising lah. Sayang tu mengandung lah sayang. Ya sayang. Nanti baby penat lah sayang kalau saya keluar macam ni. Ni penat tau. Apa penat-penat? Saya lagi penat nak layan perangai awak tau. Awak bersama, tak payah nak bersorak-sorak. Tak payah nak buat baik depan orang kampung semua. Awak kat rumah langsung tak layan saya. Makan minum saya langsung awak tak nak jaga. Apa tu semua? Tak kesian ke kat saya? Kasim, aku nak guting aku balik Kasim. Cepat Kasim, mu hijau siang malam, mu masih nak curi guting aku Kasim. Tu kan orang Kau selalu lah benda-benda yang tipe yang kecil ni kau besar-besar kan. Beli je lah gunting baru. Alah. Kedekut betul lah kau ni. Apa yang masalahnya? Nah lah, lepas tu pula kau ni amboi. Dah main lagi kata orang kedekut. Kau? Saya lain. Saya dah dikecualikan dan diletak di ruang yang special. Kalau saya kedekut, semua kedekut, habis siapa nak belanja saya minum? Jangan ikut saya, itu prinsip saya. Masing-masing prinsip masing-masing lah. Pak Goni. Dia semua masuk. Kat sini rupanya cekik. Patutlah kat luar semua tak ada orang. Kalau ya pun nak mesyuarat, kenapa tak ajak saya? Kalau nak buat surprise pun agak-agak saya dah tua, ada jantung semua. Agak-agak lah. Jack, aku nak ucap ribuan terima kasih kat Hang sebab aku pindah gunting Hang. Jangan main dulu, aku cerita tak habis. Tadi aku pergi kedai Hang. Aku cantik, tengok Hang tak ada pergi kedai Hang. Aku ambil, aku tengok ada gunting, aku ambil je lah. Ada gunting yang biasa tu, potong-potong tu. Potong apa? Baju apa semua. Takkan itu pun nak berkira, takkan itu pun nak sewa. Pak Godi buat gampang dengan gunting saya. Aku potong ikut gambar ni. Gambar ni? Potong gunting gambar. Kau masakkan lebih. Nanti kau dah masak atau rumah. Gunting aku beli dekat US ni buat motor ikan. Apa nak sewa? Anak ikan pagi je. Anak ikan pagi yang baikor. Tak kisahlah anak ikan pagi ke apa ke. Janganlah, aku pening lah kau cerita gunting dekat sini pening-pening. Duduk dulu Mijan. Tolong naik anak ikan pari. Ni ada urusan lain. Baik. Ni. Kau ni siapa Kasim? Combi ni datang mengadu, beritahu kau dah tak macam dulu lagi. Dia kata daripada malam pertama selepas kahwin sampai sekarang kau tak balik, jarang balik. Malam pertama ada, kau balik. Tapi bila balik tak layan dia buat tak tahu aku pun pelik. Tak layan ngaduk juga. Salah kau. Kau ambil barang-barang terlarang ni.
Apa ni Pak Din? Astagfirullahaladzim. Habis? Cuk, lagu lain Cuk. Astagfirullahaladzim. Macam tu kan Pak Din cakap dengan saya Pak Din. Habis nak cakap macam mana lagi? Saya tak buat benda-benda yang terkutuk macam tu Pak Din. Lagunya itu. Saya percaya ke abang buat benda macam Sepatu. tu yang. Habis tu abang buat apa? Sebenarnya yang malam abang kerja keras untuk mencari sesuap nasi untuk orang berdua saya nanti. Abang siang kerja tempat lain. Malam abang kerja panggung, jaga tiket. Untuk menampung kehidupan saya dan anak kita nanti. Abang buat tu semua untuk kamu sayang. Bukannya jin. Terima kasih abang. Terima kasih. Jombi tak tahu nak cakap apa lagi. Jombi terharu. Kau ni Jadi semuanya apa, si paduan suara. Kasim dengan Combi berbaik-baiklah. Ha? Berbaik-baik balik. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Lebih faham itulah. Jangan tuduh-menuduh. Betul. Faham? Tapi terus kenapa dia kayak gayanya kayak orang penagih ya? Tuduh Kasim, Iya. saya nak hadiahkan kod hipster saya. Sebab orang kata Kasim tak handsome selekeh, tak apa Kasim. Mu akan kelihatan lebih bergaya dengan gaya hipster lepas ni. Jadi kita dah boleh bertugas. Boleh. Sekarang kita bersuai. Lang si paku jelang, jelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang Habis. si paku gelang, gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang, Habis. marilah pulang. Ya itu dia tadi JKK Kampung Kalut episode terakhir dari musim ke-1. Oke lah ini Marpit ya, nanti kita lanjutkan lagi musim keduanya ya. Musim keduanya. Ya, tapi masih bingung tadi kenapa dia gayanya gitu tadi ya, kayak orang penagih gitu ya. Aku kira memang dia ambil Dadah. Iya dadah. Pokoknya enggak ya. Ya, biar kita penonton bertanya-tanya paling. Yaudah guys, nanti kita lanjutkan lagi ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.